Assalamualaikum. Hai, bersama saya Ainul Humaira dari kru Newsnet TV, TV PSS SK Kampung Baru Tok Dua. Pada hari ini, Khamis 22 Januari 2026, Newsnet telah mengadakan kejohanan Muntas Desa tahun 2026. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita saksikan. Jom! Tepuk semangat. Ustaz. Bersama saya, Cikgu Junaidi bin Yusuf, Pegawai Perhubungan Sekolah PPD Besut. Assalamualaikum Cikgu Junaidi. Bolehkah Cikgu memberi sedikit semangat kepada para atlet Newsnet bagi kejohanan Muntas Desa peringkat sekolah pada hari ini? Terima kasih kepada adik nama apa? Adik Umairah. Yang pertama sekali saya ucap terima kasih kepada semua warga Newstet Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Tok Dua kerana dapat menjalankan acara Merentah Desa pada pagi ini. Alhamdulillah, saya tengok, saya lihat memang meriah, dan sekali lagi saya ucap tahniahlah kepada semua guru-guru dan murid-murid yang dapat menjayakan Merentah Desa dengan cukup cemerlang pada hari ini. Dan saya rasa pada hari ini saya tengok murid-murid semua ceria, gembira, dapat melakukan acara tersebut, dan saya haraplah dengan adanya acara ni kita dapat mencukir bakat-bakat untuk meneruskan lagi perjuangan adik-adik ke acara sukan pada masa akan datang. Terima kasih Cikgu. Segala puji bagi Allah Tuhan SWT. Kita dapat bersama-sama dalam majlis penyampaian hadiah sempena kejohanan Merentas Desa kita. Saya merasmikan penutupan kejohanan Merentas Desa peringkat sekolah tahun 2026. Tahniah kepada semua murid dan atlet-atlet Newsnet yang telah berjaya dalam acara kejohanan Muntas Desa tahun ini. Bagi yang kalah, jangan bersedih kerana tahun depan kita boleh cuba lagi. Majulah sukan untuk Newsnet. Sekian sahaja laporan daripada saya. Kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Saya Ainul Humaira melakukan untuk Newsnet TV. Bye-bye.